lantai looping ni diorang maintain, kekalkan daripada dulu lagi. Basically diorang dah refurbish dah dekat kawasan ni, so kita boleh tengok lah. Inilah Stadium Merdeka, Stadium Keramat. Alamak, bateri GoPro ni tinggal 20%. Ingat nak buat borak sikit pasal aplikasi. Tak apa, kita borak dalam kereta nanti ya. Okay, Zack nak running dulu. Jom, let's check it out. Kalau korang tengok kerusi dia pun macam dia orang refurbish style, macam lama punya style. Dia orang maintain, kekalkan kerusi yang bukannya pakai plastik, guna kayu lagi. Bateri tinggal 12%. Tidak.
Okay, HZ sudah settle habis running dekat Stadium Merdeka. So far memang cantik. Diorang dah refurbish balik stadium tu. Dari segi track dia, colour biru memang nice. And then tempat duduk pun selesa nampak. Still lagi diorang kekalkan autentik yang lama lah. Diorang still guna bangku kayu. Memang cantik lah tempat dia. Lantai jubin pun diorang guna tile yang design yang agak lama lah. So untuk outfit HZ running pagi ni macam biasa. HZ pakai kasut Adidas Adizero Boston 12. Ini memang favourite kasut Adidas HZ lah, sebab dia memang comfort, memang ringan. Energy return masa lari tu, dia nak buatkan kita rasa nak lari je bila pakai kasut ni. Another one, kasut ni juga dia memang selesa lah, bouncy, tak rasa sakit. Dia punya midsole dia pun memang lembut. And then dia punya dekat midsole tengah ni ada satu tulang warna hitam dekat tengah ni. Tulang ni dia macam reflect balik bila kita jatuhkan tapak kaki kita ke tanah. Memang seronok lah pakai dia. Memang tak rasa penat, memang rasa macam nak jogging je lagi. Okay, and then untuk seluar ni seluar biasa je. HZ pakai third quarter Puma track shoes. Baju pun nylon untuk baju running, colour putih. And then yang paling best sekali, HZ integratekan dengan telefon Xiaomi 13 dengan smartwatch Mi Band 5. And then the last one, HZ pakai ni earpiece Aftershock. Basically pakai benda ni bukanlah function apa pun, cumanya just nak motivate. Bila kita running tu tak adalah rasa bosan sangat, so kita boleh lah dengar lagu. And yang bestnya yang benda ni, dia tak tutup telinga kita tau. Jadi kita still lagi dengar surrounding dekat kawasan keliling kita. Kalau yang jenis tutup telinga tu masa kita running bahaya sebenarnya. So memang recommended lah untuk korang dapatkan beli brand yang ni. Okay, untuk kali ni macam korang tahu kan, banyak software-software untuk korang nak starter pack running kan. Contohnya macam korang nak start running, korang akan pakai smartwatch dan korang akan pakai salah satu aplikasi lah. Contohnya Garmin, Strava, Suunto, macam-macam lagi lah. Software ni kita boleh record kita punya pace, kita punya distance, sejauh mana kita lari. And then kita boleh record masa kita. Banyak lagi lah function dia. Benda ni sama je macam function ni, cumanya HZ nak bagi tahu kelebihan dia, dia budget, dia murah. Tu je. Nanti sekejap HZ tunjuk HZ record dulu HZ punya phone. Aplikasi apa yang HZ pakai. Okay, seperti yang korang tahu HZ pakai handset Xiaomi 13 and then Mi Band 5. So dekat telefon Mi 13, telefon Android ni, korang boleh download satu aplikasi yang bernama Zip Life version 6.15.0. Software ni dia sama je macam software Garmin, software Strava, software Suunto yang untuk monitor korang running. Itu yang bestnya. So saya nak bagi tahu macam mana cara nak guna software ni. Sama ada korang setting dekat telefon ni masa korang nak start running, ataupun korang boleh setting dekat jam ni. Tapi make sure korang kena linkkan dia punya Bluetooth dulu lah, sebab jam ni dia tak ada GPS sebenarnya. Tapi function dia korang boleh cari lah. Contoh macam ini, korang cari, korang pergi dekat workout, and then dekat sini outdoor running. Korang tekan je outdoor running, and then dia tulis locating signal is stronger in the open area, located successfully. Dia akan detect dia punya GPS. So korang boleh tekan kat sini 3, 2, 1, and then okay, so dia dekat interface dekat jam Mi Band 5 smartwatch ni, dia akan tunjuk time, distance, pace kita, calorie, intensity, aerobic dan banyak lagi lah. Tapi HZ tak recommendkan korang record dekat sini, sebab kadang-kadang ni dia akan keluar macam ni, pause lah apalah. So
kelemahan dia lah sikit untuk apa ni, setup starter pack budget ni. So korang kena tengok dekat app di monitor sebelum korang started running and then ending running. So contoh macam yang ni yang Z running pagi tadi lah, interface dia. So Z akan tunjuk so Z akan tunjuk inilah interface dia. Untuk interface ni dia akan tunjuk macam ni lah dalam software ni. Ada step, ada sleep, ada zip aura. Korang tengok, and dekat bawah sekali ni dia ada tulis homepage, woke up, family and profile. So masa korang berada tempat yang korang dah nak start running tu, korang tekan je dekat woke up belah kanan ni, and then interface dia akan jadi macam ni. Dia akan tunjuk walking, running, cycling. And then dekat sini dia tunjuk dalam gambar bentuk mapping, and then ada button orange tu go. So korang pilih dekat button running dekat tengah ni. And then dekat button running ni, korang akan nampak tak ada gambar orang lari yang color grey, bawah dia color orange kan. Kalau untuk color orange ni adalah untuk outdoor running lah. Kalau untuk color orange atas dia pula, Z tekan, dia akan jadi treadmill running. So untuk kali ni Z running dekat luar, dekat stadium. Z pilih outdoor running lah dekat bawah ni. So masa korang nak running tu, korang boleh tekan go, macam tu je. So dia akan keluarkan interface macam ni. So dia akan record lah time, pace, heart rate, and then berapa km. Macam tu contoh dia. So bagi pendapat Z, benda ni agak function, and then reasonable price lah untuk beginner untuk running. Sebabnya jam ni tak sampai pun 200. And then handset Xiaomi, seperti korang tahulah, handset Xiaomi ni adalah handset yang handphone. Dan okay, pada pendapat headset lah kan, setup ni kan memang best lah. Dia sangat reasonable price. Sebab Smartforce Mi Band 5 ni harga dia bawah 200. And then macam kita tahu, smartphone Xiaomi 13 ni adalah handphone, bukan Xiaomi 13 lah, masa HZ handphone Xiaomi ni adalah handphone yang budget untuk korang. So korang tunggu apa lagi? Korang boleh cuba guys, memang terbaik. Okay, ni HZ tunjuk contoh 41.57 km ni adalah total distance running HZ lah. Jadi apa yang HZ nak tunjuk lah interface bila kita sudah stop running tu. Okay, sebagai contoh HZ tunjuk outdoor running dekat HZ. Okay, ni contoh interface HZ running dekat Stadium Merdeka tadi lah. So dia akan tunjuk dalam bentuk ni lah, workout duration 12.01. Ini adalah hanyalah contoh sajalah. So pace pun 8, average heart rate 167. And then ni lah bentuk dia. Dan kita boleh tekan detail data kat sini, dekat tengah ni interface dia. Okay, untuk dekat atas ni dia tulis outdoor running kan. Korang boleh buat rename korang sendirilah. Contoh macam ni. Contoh HZ nak letak nama HZ. So dia keluarkan kat atas tu, dekat kamera depan ni dia tulis HZ Wear. Selain tu juga HZ ada explore. Kita boleh juga buat watermark. Contohnya kalau dekat sini HZ tekan button 3 dekat atas ujung sekali belah kanan. And then dekat sini dia ada interface edit name, workout report, watermark dengan export track. So HZ ambil watermark. Okay, watermark ni HZ pun pilih sekejap gambar contoh kan. Korang nak letak gambar apa masa korang lari. Ni yang contoh HZ ambil gambar lah. So HZ boleh letak gambar yang HZ ni. So dia akan keluar macam ni. So kita boleh lah nak post dekat status ke apa ke. Selain tu juga dia ada design lain-lain lah. Good move 1.47 km.
Design macam ni ada macam bentuk graf kan, 1.47 km, and then dia ada tarikh dengan masa. So memang style lah untuk korang kan nak monitor, bukan setakat Garmin, Strava saja, tapi handset murah pun kita boleh buat. Itu sajalah HZ nak bagi tahu. So, macam mana? Apa pendapat korang guys tentang aplikasi yang HZ promote ni? Harap-harap korang cubalah nanti. Sebab benda ni untuk app aplikasi ni korang download, korang tak perlu bayar pun. Korang just download je. And then yang penting korang kena ada Mi Band 5 lah untuk integrate dia. Tapi HZ rasa kalau tak ada Mi Band 5 pun korang boleh je guna telefon. Mungkin HZ tak pasti lagi. So memang terbaik lah. Tak perlu pun nak beli jam harga sampai beribu-ribu, 500-600 untuk nak running. So korang boleh monitor. So kesimpulannya HZ nak bagi tahu, dari segi running ni korang janganlah kejar pace. Korang just practice make perfect je. Maknanya korang kena buat satu kerja yang berulang. Kena practice. Kalau korang 1 bulan tu korang running at least 1 bulan tu 8 kali, so korang, dia akan tingkatkan korang punya pace lagi laju, and distance pun lagi jauh. Macam HZ tak pentingkan pace dengan distance, sebab HZ pun lebih pentingkan healthy lah. Yang paling mustahak sekali heart rate kita. Tak guna juga kalau kita pace kita rendah and then distance kita jauh, tapi heart rate kita average 180, 190 heart rate. Memang benda tu tak sihat lah sebenarnya. Kita bersukan ni bukannya kita nak kejar apa-apa achievement, kita nak badan kita sihat je. Itu pendapat HZ lah. And then kalau tanya HZ target average heart rate HZ 160 ke bawah je. Maksimum tu 160 lah. Kalau boleh masa running tu nak 150 je, maintain je. Maknanya kita running dalam keadaan relax, badan kita pun okey. And then certain je kita push endurance resistance kita, sebab kita nak try test pick up kan, ataupun kita nak push the limit supaya kita dapat rembase kan semua benda yang ada dalam badan kita ni, untuk kita keluarkan hormon yang bagus lah. Itu pendapat HZ lah. HZ bukan yang pakar dalam bidang sukan, tapi kalau boleh semakin kita berumur ni, kita maintain je heart rate tu. And then pace, dari segi pace HZ tak kisah lah. Tapi kalau dapat achieve below 7, 6 tu dah okey dah. And then distance tu 10 km, 20 km tu memang HZ rasa memang bersyukur sangat lah. So okay geng, itu saja geng apa pendapat korang. Kalau korang rasa best, nanti korang boleh follow video-video HZ. Jangan lupa yang belum subscribe, HZ nak minta tolong korang subscribe lah, supaya HZ dapat keluarkan lagi video-video yang lagi